Kata kau je cakap aku dah penipu Aku datang kampung ni nak cari rezeki yang halal. Datang sini buat apa? Aku tanya kau. Kau kenapa? Apa masalah kau? Kena kereta aku lah. Kau ni memang cik pasal tau. Kau tunggu sekejap Kau buka. Buka. Apa? Something. Kau keluar sekarang. Kau keluar sekarang. Keluarlah. Keluar. Apa bunyi bising Kau tu? keluar sekarang. Keluar. Masya Allah. Something. Abah Haji. Keluar sekarang. Abah Haji. Keluar. Ha? Sini, cepat. Ha? Cepat sikit. Ada orang bergaduh kat depan rumah kita ni. Apa? Cepat, Abah Haji. Allah. Ha, cepat. Pergi. Kata kau. Apa lagi? Sini kain. Kain? Bagi tukar kain. Cepat sikit. Alah, kan Cepat saya sikit. pergi lerai kau orang tu. Tukar kain tu dulu. Hei. Mati pula anak aku ni sekarang. Abah Haji, cepat sikit. Ya. Hei. Tadi kau berani cakap keluarlah cepat. Keluar aku pukul kereta kau. Aku. Berhenti. Pakcik, Samseng kampung ni cari pasal dulu dengan saya. Sudah, berhenti. Saya kata berhenti. Pakcik ni kenapa? Ke pakcik ni pun sama juga Samseng kampung ni? Hei, kamu tak kenal orang rupanya. Saya ni ketua kampung dekat sini. Tahu? Udah, pergi balik.